semasa kita terlentak. Okey, solat semasa kita terlentak, maka pada ketika itu dikalau katil kita guna itu katil hospital yang boleh angkat turun naik itu, maka dada kita dada sebagai arah kiblat kita. Adapun dikalau katil kita tu katil biasa, okey, kita hanya mampu letak bantal saja, maka pada ketika itu arah kiblat kita adalah muka kita. Okey, baik. Jikalau satu lagi yang ketiga, solat dalam keadaan terlentak tetapi tak ada orang nak letak bantal dan kita pun bukan guna katil hospital. Dulu terlentak straight gitu. Kita nak solat ni, tak ada anak kita, tak ada cucu kita, kita suruh letak bantal. Tak letak bantal, tak ada orang nak letak bantal ni. Okey, maka menyebabkan kita straight lah, straight gitu. Macam mana? Kiblat kita termasuk. Tadi muka kita, dada kita, tiba-tiba tak ada orang nak letak bantal bawa belakang kita. Okey, baik. Pada ketika itu muka kita menghadap ke langit, dada kita pun menghadap ke langit. Mana arah kiblat kita? Pusat arah kiblat kita hadap. Maka pada ketika itu kiblat kita dikira pada tapak kaki kita. Tapak kaki kita menjadi arah kiblat kita. Terus kalau kita belajar teman, dulu kita hanya tak tahu sangat tapak ini. Kan? Bila kita tahu, oh, mana rupa banyak arah kiblat, muka, dada, badan, arah kaki boleh jadi arah kiblat kita. Pada masa itu, kalau kita terlentang itu tuan-tuan, tak ada bantal, tak ada apa seperti katil hospital, maka pada ketika itu, ketika memberi salam, kita boleh pusing. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh pusing. Sebab apa? Sebab arah kiblat kita bukan muka kita. Arah kiblat kita adalah kaki, tapak kaki kita. Bertukar tuan-tuan. Sebab tu kena ambil perhatian betul-betul. Sebab ni tak sakit tuan-tuan, kita sihat, alhamdulillah kita datang ke solat ke masjid. Tapi di saat kita sakit, di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu yang kita belajar dah kita praktikal tuan-tuan. Saya bila sakit baru ni Allah banyak praktikal benda yang kita belajar, kita nak praktikal. Tapi sukar ni susah sebenarnya. Masa kita sihat, kita cakap lah, tapi dia nak buat dia susah. Tapi nak gaduh juga tuan-tuan buat. Gaduh nak ambil wudu tu Allah seksanya ya Allah. Tapi ingat, selagi mana hayat dikandung badan, wajib kena sembahyang. Sakit macam mana sekalipun wajib kena sembahyang. Jangan tinggal walaupun sesaat sembahyang. Hatta kita mati dan tak ada sembahyang. Sampai kaki pun dibuat sebagai ukuran pada mana kita wudhu. Mana nanti nak beritahu sini betapa Allah Ta'ala titik beratkan apa tu solat sebenarnya. Tapi kita tak sakit sikit saja, uji sikit saja kita tak solat. Itu masalah kita tuan-tuan. Baik. Seterusnya, ya. Maksudnya tu ada sebut ni, ni saya sebut ni adalah jika kita boleh ada kiblat. Ni uzur, kalau kita uzur, kalau kita kata-kata kita boleh pusing lah, kita sendiri kita lah, ya. Tapi kalau kita itu arabia lah. Pada masa itu kita solat apa tuan-tuan? Kita solat jadi hormat mak waktu lah. Sebab apa? Sebab kita tak cukup syarat. Tak cukup syarat soh itu. Okay. Syarat wajib pun tak cukup gitu. Syarat wajib menghadap kiblat. Jadi makna kita kena sembahyang pun. Kita sembahyang kat hospital itu tuan-tuan. Kita sembahyang dalam keadaan kita uzur. Kita nak tertanah supaya air kencing badan habis air kencing pun baju-baju kita kencing sebenarnya. Sembahyang hospital kita keluar daripada kita masalah kita ni. Kita cerita ni masalah berkenaan dengan kita kat umur. Kita sakit kat umur. Kalau kat hospital susah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab air kencing badan kita pakaian kalau kita kencing najis tak sah sembahyang kita. Tapi sembahyang wajib tak? Sembahyang wajib sembahyang. Sembahyang wajib. Jangan tinggal saya kata tadi, hatta hormat waktu pun kena sembahyang. Wajib
sakit semayang. Hatta hormat waktu pun kena semayang. Sama juga dengan yang perempuan yang dicerita tu. Kamu tak perempuan yang hit dia berhenti tapi dia tak solat. Kenapa alasan dia? Tak mengangkat adat, tak mengandung wajib. Sedangkan hit dia sudah berhenti. Bila sudah berhenti, wajib solat tak? Wajib. Nak semayang macam nak semayang solat. Tak sah semayang sebab apa? Sebabnya dia dalam keadaan tak suci, hit tu tak mandi lagi. Tapi kalau macam tu macam mana nak buat? Ada ketika semayang itu tak boleh, wajib kena semayang. Hatta hormat waktu pun wajib kena semayang. Mana nak cerita semayang sakit ke tak sakit ke, wajib kena semayang. Cerita masalah sakit tu buat lain. Ini kita masalah kita ni, kita cerita masalah kita sihat, kita sakit di rumah, kita boleh pusing badan kita. Dan suasananya kalau berlaku begitu, inilah cara dia. Okay, baik. Boleh tu aja. Hospital tu memang dihayat. Apa ada kiblat tu tak lama dah situ. Okay, baik. Okay, baik. Last sekali. Okay. Tersedar salah kiblat ketika solat. Okay, baik. Jika seorang itu sedang menunaikan solat, kemudian dia tersedar bahawa dia tersalah arah kiblat, maka di sini ulama mazhab Syafi'i kata ada dua kaul. Kita semayang, contoh kita semayang lah. Okey, kita semayang, kita pergi mana-mana, anak-anak yang tak ada. Kita tengok mula tu cari mana kiblat ni, tak jumpa. Kita pun semayang lah, istihad kita. Allahu Akbar. Tiba-tiba tengah semayang tu, nampak kat lantai, nampak arah sini. Kita ada keadaan sini, kita tak perasan kiblat tu, kita menuju tepi, menuju contoh. Kita baru sedar arah kiblat kita tu salah. Kita menghadap gini ataupun kita menghadap sini dan kiblat sini. Okey. Ada dua pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan pertama, kita tak perlu start balik semayang. Kita pusing je. Pusing badan kita. Pusing saja. Okey. Okey, pandangan pertama dia kata tidak memulakan semula solatnya, malah cukup dengan hanya memalingkan badan kita saja. Paling badan kita atau beralih arah istihadnya yang baru. Kalau nampak dah arah kiblat situ, ke arah kiblat sini, pusing saja. Tak perlu start balik. Okay, baik. Teruskan solat seperti biasa. Teruskan solat lah. Pandangan pertama. Pandangan kedua dia kata memulakan semula. Buat balik semayang, dah arah kiblat salah. Tengok kiblat sebelah ni. Kena start balik. Nanti payah balik. Ini pandangan yang kedua. Dia kata sini adalah pandangan pertama itu merupakan pandangan paling sahih dalam mazhab Syafi'i, sekalipun jika solat itu menghadap ke arah tempat yang berbeza, tempat arah yang berbeza dalam solat disebabkan istihad, maka solatnya sah. Boleh ambil pandangan yang hanya aneh saja. Kita semayang sebelah sini, tiba-tiba menghadap, tengok sini, maka kita pusing sini. Tak perlu start balik. Kadang-kadang semua tu, saya pergi satu tempat tu. Saya pergi satu tempat. Saya semayang, saya tu tak ada arah kiblat tu. Dia tak buat tempat bagi dia tak buat arah kiblat, dia buat contohnya. Lepas tu bila saya semayang tu ada orang lain yang ada saya. Ni cerita saya, saya semayang ni. Saya pun semayang ni. Dia pusing kan saya, dia pusing. Ke belakang. Pusing dada ni. Sebab kita pusing-pusing, rupanya betul ni arah kiblat kita. Saya terus semayang. Tak payah start balik saya, tak payah. Dia pusingkan dada kita, dia pusing orang datang. Dia tolong pusing. Maka saya pun pusing. Okey, baik, cakap tu dulu, insya-Allah kita bertemu pada perkara akan datang dalam bab syarat solat. Dan saya rasa tak faham setakat ni. Saya nak sentuh dalam bab muafiq masbuk sini, nanti saya masuk selepas dah. Banyak benda yang berlaku yang orang cerita kat saya ni, saya nak terangkan tak boleh ada masa tuan. Kita belajar pun tak banyak. Kena buat learning, sentiasa learning bab soal kita kan. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik berkaitan pada Allah SWT. Yang kurang terlemah diri saya, mudah-mudahan ilmu yang memberi manfaat pada malam ini insya-Allah kita dapat amalkan ketika mana dalam situasi sebenar insya-Allah tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.